Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara-cara kita nak buka steering Pro 2 Ativa, Pro 2 Myvi FL, Pro 2 Azia FL, Toyota Vios yang model baru. Okey, semua kereta tu dia gunakan steering yang sama. Okey, jadi cara untuk kita nak buka tu, first kita kena ada screwdriver flat lah, screwdriver flat. Okey, lepas tu kita start dengan kita jolok. Dia ada 2-3 tempat yang kita nak kena jolok tu, sebelah kanan, sebelah kiri dan juga sebelah bawah. Okey, kita gunakan screwdriver flat ni, kita tolak benda tu. Saya nak tunjukkan ni agak susah sikit. Jadi kalau kata ni, sahabat kena carilah dekat mana nak jolok benda ni. Dia ada lubang kecil kat tepi ni. Kita tekan sahaja. Okey, nanti dia akan terbuka terus. Okey, tekan sahaja. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, tekan sahaja. Okey, settle. Airbag ni dah terbuka dah. Okey. Seterusnya kita matikan enjin lah. Yang penting kita kena matikan enjin dulu sahabat-sahabat. Okey. Lepas tu kita angkat slow-slow airbag ni. Dia ada satu soket warna kuning dan satu soket on. Okay, jadi sekarang kita buka dulu soket airbag tu. Kita guna screwdriver flat juga. Kita umpil sikit bahagian kuning tu dan kita tarik sahaja. Okay, lepas tu untuk horn kita tekan dan tarik. Dia ada satu soket kecil. Okay, jadi sekarang ni airbag dia dah tercabut. Okey, seterusnya untuk kita nak buka steering ni, kita kena gunakan soket saiz 19. Okey. Dan kita buka je, dari satu skru kat tengah ni, satu nut kat tengah ni. Kita buka saja. Okey. Ni skru nut dia tu, saiz 19. Lepas tu jangan lupa, lepas kita buka, kita tandakan sikit guna marker supaya kita pasang tu dia tak senyap steering. Okey, lepas tu kita pastikan bahagian horn ni dia ada satu kabel. Okey, kita tarik saja kabel tu, soket, dia ada soket. Lepas tu kita boleh cabut steering ni. Cara nak cabut steering ni, kita kena ketuk sikit. Okey, ketuk sikit macam ni. Okey, nanti dia akan terbuka dengan sendiri. Just kita tarik sahaja dan okey, selesai. Jadi steering ni nanti saya akan wrap balik. Kita akan balut balik bagi dia nampak